Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bila masuk tahun baru, tak kiralah tahun baru Masihi ataupun tahun baru Hijrah, ataupun masuk occasion-occasion tertentu seperti bulan Ramadan, maka sudah pastilah satu daripada perkara yang sering dibincangkan ialah berkenaan dengan azam baru. Ramai orang bertanya kepada saya, macam mana tips untuk kita menjadikan azam kita sesuatu yang berjaya? Come on, senang saja. Azam ini adalah impian. Impian tidak mungkin akan terlaksana jikalau kita tidak melakukan apa yang kita impikan. Tak payah nak tanyalah. Jumpa orang tu tanya tips, jumpa orang ni tanya tips. Just do it. Ramai orang kadang-kadang dia tidak mewar-war pun azamnya, tetapi kerana tindakannya dilakukan dengan cepat dan dia betul-betul fokus terhadap apa yang dia nak capai, maka azamnya dengan sendirinya akan terlaksana. So, kurangkan berretorik, marilah kita buat apa yang kita impikan. InsyaAllah, tidak ada apa yang boleh menghalang semua azam kita daripada terlaksana.